kepada ibu dan ayah, kau tahu tak, Bonda Kido dekat Bandar Satelit Sebang tu buka pendaftaran dia untuk sesi 2026 tau. Aku nak bawa anak-anak aku pergi sekolah. Jom kita daftar. Taska Generasi Khalifah mengikut modul permata untuk anak-anak seusia 1 hingga 3 tahun. Yang penting Taska ni ada aircon, selesa dan dipantau oleh CCTV. Kami ada sediakan aktiviti untuk anak-anak wayah seperti fizikal, art and kreatif, sensori, pelbagai jugalah di mana aktiviti itu boleh membantu untuk meningkatkan pencapaian anak-anak. Terutamanya bahagian komunikasi. Program juga di mana event celebration, di mana kami menyambut hari jadi, lepas tu program sport day dan fit trip di mana kami akan buat lawatan. Dan kemudian juga kami juga ada buat event outdoor di mana kami akan membawa anak-anak pergi aktiviti luar untuk menikmati suasana nature. Bila aku datang sendiri dan lihat, memang yakinlah anak-anak memang sesuai dan selesa berada dekat sini. Yang penting guru-guru berpengalaman dan berkelayakan. Berita baik juga untuk anak-anak yang berumur 4 tahun hingga 6 tahun. Sesi pendaftaran tadika juga dibuka. Jangan risau, tadika ni berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Negeri tau. Dekat sini juga anak-anak diajar adab, solat dan hafazan seawal usia. Dia Bandar Satelit Sebang, Alor Gajah Melaka. Ni dia Taska Generasi Khalifah Bonda Kido. Kalau kat sana tu dia punya tadika.